Dah tengah-tengah ke? Center? Alhamdulillah. Okay, apa problem Ara? Okay, apa masalah Ara? Tulang belakang saya sengit sikit. Apa bentuk apa? Itu S. S. Okay. Okay, kita tengok the right shoulder a bit lower here. Ini high, ini belah kanan, ini rendah. Bit low, this a bit high, and then the back, you see, belakang. Okay, this a bit swollen, can see, and uneven. This high, this low. Okay, macam mana result sampai tadi? Mula apa masalah? Tulang apa tadi? Mula tulang belakang bengkok sikit macam S sikit. Rasa macam sebelum tu rasa macam terbeban sikit lah kat sini, macam tak selesa. Ni after dia memang rasa sengal-sengal sikit tapi dah rasa macam lebih loose, macam dah tak ada benda sangat kat sini lah. So macam tak ada beban. So rasa tegak dah badan? Ya, saya dekat. Nice. Okay, Mak rasa macam mana? Happy tak? Alhamdulillah. Baru dia macam mana? Bahu pun nampak tegak, belakang pun Tadi tegak. belakang tadi bonjolan kan? Dia ada benjolan di So sini. sekarang flat? Dah sama rata. Alhamdulillah dah back to normal lah, sama rata lah sebelah dua-dua. Dan tulang dia pun dah menegak. Follow Cik Master Diaz. Jangan Aris, terapi 360.